Aku kan, kalau aku stres, aku akan guna air masaja ni. Sebab dia ada dua function. Satu function dia adalah dia buat benda ni, mata ni jadi panas. Tapi tak panas sangat. Tak adalah macam boiling apa. Tapi dia buat kita relax. Sedap, serius. Cuba bayangkan ada letak hot compress kat muka. Lepas tu cuba bayangkan kalau korang keluar daripada kapal terbang kan, ataupun first naik kapal terbang, dia orang akan bagi towel yang panas letak kat muka. Macam tu dah rasa dia sekarang. Dan lagi bestnya adalah dia mengurut kita punya part-part mata ni tau. Dia bukan urut kat biji mata, dia urut kat tepi-tepi ni. Sedap. Lepas tu itulah cara aku relax sekarang. Dan nak buat session ni jadi produktif, aku dengar e-book. Aku download e-book daripada Audible. Sambil-sambil aku urut mata, aku connect benda ni dekat aku punya phone. Itu yang special tu. Dia boleh connect kat phone, kita boleh dengar lagu, kita boleh baca e-book, dengar e-book. Mari aku tunjuk korang. So belilah benda ni kat beg kuning. Ada, aku rasa korang tak akan regret. Memang sedap, memang relaxing.